Pok Salafi yang orang kita tu panggil Wahabi tu deh, ada cara yang sangat mudah untuk nak tukar perkara yang dianggap bid'ah menjadi bukan lagi nama bid'ah. Ada orang tanya, pasal apa yang boleh disebut zikr Rasul? Kan? Kita sebenarnya sebut zikr Rasul ni sejak tahun kita lancar 2016. Apa yang kita buat ialah kita jadikan bulan Rabiul Awal ialah bulan mengingati Rasul dan sebagai satu bulan pendidikan, education, berhubung dengan Nabi SAW. Kenapa? Kerana banyak sebab. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang beriman sekalian. Dalam video ni, saya nak kecek berkenaan dengan tindak seorang mufti, iaitu Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Zainul Abidin, tukar perkara yang anggap bid'ah. Semua Pok Salafi itu anggap bid'ah lah. Tukar jadi bukan lagi bid'ah. Apa dia buat? Dengar molek dia kakak. Apa dia buat adalah mudah sekali. Menukarkan apa yang kita panggil Maulid Rasul tu, jadi nama lain. Bukan lagi nama Maulid Rasul. Tapi nama Zikr Rasul. Tukar nama, tukar bahasa, tukar perkataan, tukar istilah, dah jadi bukan lagi nama bid'ah. Maulid Rasul ni kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maulid ni mana? Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pak Nu pula kata zikr Rasul, peringatan Rasul. Nama saja berbeza, perkataan saja berbeza, istilah saja berbeza, tapi benda tu lah. Ni serupa juga dengan orang yang ubah nama Arab, nama rasuah kepada nama lain. Kita tak panggil arak tu sebagai arak lagi, panggil minuman sosial ataupun minuman pesta. Lagu mana? Rasuah kita tak panggil rasuah, kita ubah panggil dia hadiah, sagu hati, komisen dan lain-lain lagi lah. Lagu mana? Harakah harus. Ingat ke tak apa Nabi sebut? لا يشربن الناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. Yang bermaksud sesungguhnya akan ada di kalangan umatku, Nabi kata, yang meminum arak, al-khamr, tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Minum arak, tak ada panggil arak. Lagu mana dia kata. Tapi mungkin ada orang pertikaian hadis ni, kata hadis ni tak begitu kuat kerana ia hadis mungkar ataupun hadis dhaif. Bagaimanapun amanah Yasin ni bahawa hadis ni dinilai sahih oleh tokoh hadis Salafi, Syekh Albani. Dia kata gitu. Dia mau sangat sanjung tinggi Albani kena nilai tengoklah. Tu. Patut selain tu pula ada pula hadis lain yang boleh menguatkan hadis ni, iaitu Nabi bersabda, لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. Tidak akan berlalu malam dan hari sehingga sekumpulan umatku minum arak dan memberi namanya dengan nama yang lain. Ni dia agak menipu dan tipu helot yang haram, tak boleh dalam Islam. Terima kasih kepada penonton dan kita jumpa lagi dalam bahagian akan datang. Sekian, wassalam.